Korang tengok ni, aku senang tau nak buat konten. Nampak aku buat baju, buat tripod. Hai guys, so aku Aidil. Aku seorang pelari konten dan aku suka buat video-video vlog macam ni. Mostly aku akan post kat YT je lah kan. Sepatutnya pagi tadi tapi aku prepare barang-barang, aku prepare konten semua, baru settle dan baru boleh aku shoot. Biasanya aku akan shoot setiap hari Ahad lah, sebab hari Ahad je aku cuti. Kalau hari lain aku kerja mostly tak menentu lah. Kadang balik lewat, kadang balik petang, kadang balik malam kan. So aku decide untuk hari Ahad ni aku akan shoot full B-roll. Kalau ada A-roll sikit aku akan shoot lah. Mostly aku akan shoot A-roll tu waktu malam, waktu aku free dekat rumah je, ataupun aku voice over dekat rumah je. So benda tu bagi aku memudahkan kerja aku dan aku tak perlu serabut kepala. Esok nak post apa esok nak post konten apa ni. Tak payah nak pening-pening dah. So aku tinggal edit je. Malam tu aku balik kerja, aku tinggal edit dan esoknya post. Macam tu je lah. So aku saja nak buat vlog ni supaya dapat buka lah mata semua orang yang konten ni tak semua orang boleh buat. Walaupun korang just buka phone, korang shoot video dan post, dah jadi satu konten. Ya betul, aku setuju benda tu. Tapi backside dia untuk bila korang dah serius tentang berkonten ni, korang akan rasa stressful, korang akan rasa letih, korang akan rasa macam-macam. Sebab kita kena edit, sebab kita kena kaji balik konten kita ni. Kenapa konten kita ni view sikit, kenapa itu, kenapa ini. So terlalu banyak question mark dekat dalam kepala ni. Barang-barang banyak ni korang tengok. Banyak betul barang-barangnya kan. Besar-besar pula tu. So settle satu konten, aku shoot kat situ je. Korang tengok, berbekalkan phone dan ilmu yang aku ada. Ada lagi 7 konten yang perlu disiapkan hari ni. Aku tak tahu dapat siapkan ke tak, sebab hari ni banyak gila open house. Alamak, sekarang ni mana kunci kereta aku lah. Oh ni dia. Gila lah, takut aku lah kunci kereta hilang. Baru satu konten dah macam ni, macam mana So untuk konten kedua pula. So konten kedua ni dia simple je. Sebab aku tadi konten pertama aku pening sikit. Aku ada buat cara baru aku pening sikit. Dan kali ni aku nak buat kat mana ni. Nampak ni lah kawasan taman aku, nampak. Aku shoot kat sini je, luas kan. Sebenarnya macam-macam tempat boleh buat, cuma panas. Ada masa tiba-tiba muka terang, ada masa tiba-tiba muka gelap. Itu adalah cabaran aku sebenarnya nak buat outdoor. Sebab tu lah aku buat mini studio. Studio tu more tu B-roll je sebenarnya. B-roll atau A-roll yang aku cakap ataupun voice over. Boleh lah buat untuk backup kalau hujan ke, panas ke. Aku tak ada masalah nak buat. Tengok konten-konten aku ni, kau tak nampak kot. So settle untuk konten hari ni. Penat weh. Dah pukul 1:30 dah. So nak kena pergi open house pula. Inilah dia kehidupan aku sebenarnya. Memang setiap hari aku akan busy gila. Tak tahu kenapa, tapi bagi aku bagus untuk busykan diri sendiri. So tak adalah aku buat benda yang pelik-pelik ataupun aku buat benda yang membuang masa hidup aku. So let's go lah. Aku nak pergi tukar baju semua, nak pergi mandi-mandi, siap-siap dan kita pergi open house. Open house. Mana belecak weh. Driver ini. Driver. Nampak driver pun mahal Kaki sidai dah sampai. Kita kena sidai lama, setengah jam nak pergi open house pun. Macam mana? Kaki sidai. Sidai lah. Jalan tu kat sana ni, kat apa ke sini harus. Assalamualaikum, nak raya. Raya mari sini. Masak makan dulu. Mesti masak ke? Saya masak Aidi. Sumpah lah masak. Sumpah masak daripada subuh tadi. Bawang. Cik Tau makan Cik Tau. Sedap. Daging approve. Sedap tak? Puan Siti memang pandai masak. Memang tak sia-sia lah tunggu lama. Makanan sedap. Makan lagi. Tak nak lah, malu lah. Buka boleh? Jangan. Settle. Jumpa korang dekat next video. Hidup ni kental brother. Gerak lu.